Ayat Zamzam ni Nabi kata khairul ma' fil ardi ma'u Zamzam lima syuribalah. Sebaik-baik air di muka bumi adalah ayat Zamzam. Siapa yang nak minum, maka siapa yang minum seperti mana apa yang dia niat. Kalau kita niat nak sembuh, kita minum, insya-Allah Allah sembuh. Kan? Syarat dia, tuan-tuan ambil ayat Zamzam ni, tuan-tuan kena ada baca doa dia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Pernah dengar tak doa ni? Doa untuk minum air Zamzam. Allahumma inni, kalau aku Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Itu kalau nak minum air Zamzam. Kalau tuan-tuan duduk depan Kaabah tu, pegang, baca doa ni, tengok Kaabah, 5 syuribalah, seperti mana apa kita niat. Tuan-tuan pun minum 3 kali, 3 teguk bagi habis. Saya pun ambil ayat Zamzam tu, kata kat pakcik tu, ayat Zamzam ni sebaik-baik ayat muka bumi, bagus untuk sembuh penyakit, demam-demam apa boleh. Pakcik mau tak? Ayat Zamzam tak apa. Saya pun ambil, pusing. Dalam beg saya ada Panadol Soluble. Saya ambil Panadol Soluble tu, pelepas 2 biji, tengah tu berbuih tu, kita buat-buat baca doa. Elok dah habis, kita pun tiup. Pakcik, nah, ayat Zamzam ni mujarab. Dia pun pegang, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum-minum, tiba-tiba dia duduk senyap. Awak rasa Panadol? Dalam hati saya, awak tak rasa Panadol, memang Panadol, kan? Saya kata, minum pakcik, ayat Zamzam kalau jampi memang rasa Panadol. Pakcik minum bagi habis. Dia pun minum habis. 3 jam kebahar, berpeluh. Habis tuan-tuan, saya turun esoknya, dia turun dengan saya pakai kain ihram. Jumpa saya, ustaz, ayat Zamzam ustaz mustajab. Kebah dah ustaz.